bantu hampa servis dari awal pagi. Hampa kena mai cari di AYD Auto Service. Sebab apa? Kalau hampa tengok kat sini 9.27 kita dah full dengan kereta dan kita tengok mekanik dah start operation ataupun dah mekanik dah buat kerja. Pagi-pagi ni hampa tengok sini. Kita dah satu kereta kat depan ni. Saga, kita dah lagi apa? Persona. Kita ada Myvi. Kita ada lagi apa? Vios ke depan ni. Dan macam mana keadaan dalaman. Untuk orang-orang balik pulau, jangan salah kedai, jangan salah workshop. Di hadapan AYD dia lagu ni. Dan macam mana keadaan kedai kami di dalam. Jom kita bawa tengok. Ni adalah ruangan di mana kami buat baik pulih kereta hampa. Mana kata kita dalam apa ni? 1, 2, 3 dan 4 kereta yang dalam proses untuk baik pulih. Dan macam mana bay yang disediakan. Untuk kat dalam ni kita dah muatkan lebih kurang 3 biji bay. InsyaAllah incoming kita akan cari tempat yang lagi bigger, yang tempat yang lagi selesa untuk hampa. Dan yang paling penting, kalau hampa mai, parking kita kat depan tu, masuk ke dalam, kita juga ada sediakan tempat ruangan menunggu. Di mana hampa boleh duduk dengan anak-anak hampa dengan selesa insya-Allah. Nampak tak kat sini? Ruangan yang beraircon, nampak tak ni? Ada aircon, ada kemudahan akses wifi. Workshop kami, lagu tu lah kalau hampa tengok. Dan apa servis yang kita tawarkan di sini? Kita juga tawarkan dari segi baik pulih aircon, gearbox overhaul. Macam kereta ni kita buat leaking dan servicing. Dan macam mana keadaan minyak kita? Minyak kita berada di kiri kanan ni. Apa mai boleh tengoklah, kita ada motul, kita ada manual di bahagian tepi saya ni. So kalau kata hampa yang berada di area Pulau Pinang dan Bilik Pulau nak cari workshop buka awal, boleh selesaikan masalah hampa, tolong datang dekat AYD dan tolong satu lagi bantu saya hilangkan button follow di tepi saya dan tolong repost video ni, akan kita dapat sebarkan kebaikan ni kepada yang memerlukan, dan tolong save video ni sebagai sumber rujukan hampa untuk masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.